Nak bawakan pelbagai menu cengkerang. Yang pertama kita nak bawakan berkenaan dengan lala. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan beberapa fakta berkenaan dengan lala ni. Syira ada beberapa, saya ada beberapa. Kalau kita cakap boleh, kalau kita cakap tentang lala ni Kak Fatin, dekat utara Malaysia ia dikenali sebagai siput letak betul katanya. Betul, dia setuju dengan saya katanya. Tetapi Kak Fatin, mungkin ada sesuatu yang mungkin kita boleh kongsikan. Ini fakta menarik. Keupayaan lala boleh melompat dengan membengkokkan dan juga meluruskan kakinya. Kita tak pernah nampak kaki lala. Betul, kat mana tu? Kita dapat dah masuk dalam mangkuk, jadinya kita tak tahu. Tapi itu adalah antara faktanya. Dan dia memang sangat-sangat popular di Asia Tenggara lah. Di Singapura, di Malaysia dan juga di Indonesia. Banyak masakan-masakan yang boleh dihasilkan daripada lala ni. Okey, kita nak terus kongsikan menu yang pertama kita, iaitu lala tumis serai. Kita bersama dengan Chef Muhammad Kamarudin Sulaiman. Chef Kamarudin, terima kasih. Baik. Okey, hari ini kita cerita pasal lala je, Chef. Okey, yang sekarang ni bahan-bahannya mungkin apa kata lala tumis serai ni. Serai. Apa yang Chef dah masukkan dalam kuali tu? Saya dah masukkan halia, serai, bawang dan cili padi. Okey, 3 bahan ni. Tiga air. Saya nak tumis dulu bagi dia naik bau. Tumis baru kita letakkan capsicum, last sekali lala. Okey, capsicum ni ketiga-tiga ni memang perlu digunakan Chef? Sebab dia nak colourkan. Oh, okey, itu dia punya dia motif bagi dia. Lagi cantik lah. Okey, ini lala yang perlu dimasak. Jadi Chef, Cuma untuk cari kita kaki pastikan. Okey, jap. Jom kita cari kat mana kaki dia terlebih dahulu. Okey, Chef. Jadi untuk kita pastikan mungkin kan, sebab ini haiwan yang ada shell dekat luar kan. Kadang-kadang kalau jual dekat pasar ke pasar raya ke, dia tertutup keadaannya ataupun separuh tertutup. Macam mana kita nak tahu sama ada lala tu cantik, fresh untuk kita pilih? Dia kalau nak seeloknya kita ambil yang nak tertutup sikit. Tapi macam ni dia dah terbuka sebab panas tadi. So dia itulah dia macam dia terbuka lah kiranya. Terbuka. Kita nak bersihkan atau kita nak siang pula macam mana? Oh, dia bersihkan macam tu saja. Dia tak ada nak siam apa semua. Maksudnya kalau chef sendiri, cara chef cuci lala ni macam mana? Yang selalu dipraktikkan? Saya akan rendam dulu. Lepas tu dengan air biasa. Dengan air biasa saja. Air biasa. Bagi dia keluar dulu dia punya pasir apa semua. Okey, lepas tu baru angkat. Oh, okey. Sebab kadang-kadang lala ni dia banyak pasir kat dalam dia. So kalau kita terus orang kata ambil masak, dia akan rasa pasir tu. Jadi kita tapis dulu lah, basuh bersih-bersih basuh kan? bersih-bersih dulu. Okey, betul ke lala ni macam kerang ke? Maksudnya kalau macam ni tak tahulah betul ke tak Kalau kata bulan mengambang tu isi dia lagi banyak. Itu tak tahu kan? Tak tahulah tu. Okey, mungkin mitos lah. Ya. Okey, seterusnya Chef. Chef, silakan. Okey, saya masukkan oyster sauce. Okey, sos tiram. Ya, sos tiram. Saya kira ini antara bahan-bahan yang memang kalau dekat rak mak-mak kita dekat dapur ni senang didapati lah kan. Rak kita ada. Saya kena top up dulu kot. Kicap cair. Okey. Kicap cair, okey. Silakan Chef. Itu apa pula? Kicap pekai. Kicap cair. Memang sangat-sangat mudah. Ya. And dia boleh dimakan oleh anak-anak kita juga. Betul, dia macam tak terlalu pedas. Kalau kita tak nak pedas, kita kurangkan cili padi tu. So dia tak pedas lah. Okey, baik Chef. Selalunya kita nak makan dengan apa ni Chef? Saya baru nak tanya sebab saya tengok dengan nasi putih. Okey, nasi putih, lepas tu lala. Tapi ada orang suka ratah je Chef, kan? Boleh juga rata. Dia ada ke sos-sos untuk kita cicah? Oh, saya tak ada. Tak ada Tapi lala ni sedap juga kalau... Tapi boleh dicicah lah. Ya, boleh kita dicicah. nak cicah dengan sos apa tu? Thai sauce pun boleh. Biasa makan dengan Thai sauce lah. Okey, nampak tak Chef dah masukkan lada benggala tu, capsicum tu ke dalam. So dia adalah warna-warnanya kan Chef? Ya, ada warna kuning, ada warna hijau, merah. Okey Chef, ini sementara kita nak tunggu masak. Macam ni kita nak tahu dia dah masak ke belum tu Chef? Color dia berubah. Kalau macam ni color dia sekarang ni warna macam hijau-hijau sikit. Nanti bila dia kekuningan tu kiranya dia dah masak. Okey, baik. Sekejap je kan mungkin? Sekejap je saya. Okey. Baik, sementara nak tunggu ini masak Fatin. Kat depan Fatin tu saya kira ada pelbagai lagi menu. Chef. Lala ni, jom tadi Chef. Chef dah kongsikan dia punya ni. Kita terpaksa selak sikit lah tengok apa ada. Chef, ini apa? Yang ni lala steam Thai. Okey, steam Thai. Yang ni sambal. Yang tu sambal. Yang ni tumis serai. Dia macam ranger. Yang ini apa tadi Chef? Yang ni lala tumis serai. Okey, inilah kan. Kalau tak sempat tu kita boleh rasa ni. Awak nak rasa? Awak boleh makan lala? ke? Saya boleh Boleh. rasa? Boleh rasa. Chef, saya ambil ni boleh ke? Boleh. Nah, dan sudu untuk awak. Okey, boleh. Kabarnya tak breakfast lagi saya tak breakfast lagi. Awak Sila. Samalah. Awak makan tak lah? Saya makan. Okey, Chef, soalan Fatin, kalau mungkin ini lala, kalau kita gantikan dengan haiwan
bercengkerang yang lain, boleh tak ada masalah. Kerang, siput. Cara masak, bahan semua sama. Semua sama. Okey. Siput sedut pun boleh? Boleh. Oh, okey, chef. Sekejap saya rasa dulu. Boleh. Ini mungkin juga menu yang kalau kita tak ada selera demam ke kan, dia memang sangat membantu. Macam mana kawan? Sedap sangat Fatin. Chef, mungkin sementara Fatin nak rasa pula, chef boleh kongsikan juga kepada penonton kalau mereka nak tengok tips masakan ke ataupun apa-apa lagi yang ada di media sosial mungkin dikongsikan? Okey, boleh tengok di saya punya IG, Kamarudin. Saya nak apa? Mr. Kamarudin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Fatin apa cerita? Saya makan lala tu dengan capsicum tu, chef. Sedap sangat. Dia ada rangut-rangut dia. Kalau kerang, kita mungkin rasa, tak tahulah saya juga makan kerang kan. Kalau kerang, kita mungkin rasa macam pahit-pahit tu. Tapi untuk lala, dia rasa manis. Ya, dia tu ada kan? Okey. Lala dah ambil banyak. Dari satu, dia ambil berapa tu? 2, 3, 4, 5. Dia kadang-kadang ada yang tak ada. Tapi makan dengan nasi, lepas tu kita nasi yang panas-panas. Tak payahlah sebut-sebut je. Saya tolong awak ni terus. Nak berapa sendok? Sikit je. Okey, kita nak kongsikan juga Syira. Okey, cukup tak? Cukup. Alright. Chef dah selesai. Berapa lama lagi? Settle, itu berapa lama lagi anggarannya chef untuk kita masak? Dalam 3 minit lagi. Dalam 3 minit lagi. Sebab colour dia tengok dia dah berubah. Chef, kena tutup tak kalau nak cepatkan? Kena boleh? tutup. Boleh. Okey. Api chef pun macam besar-besar, macam tak apa kan? Maksudnya tak apa. Tak kisahlah kan? Tak kisah. Okey. Sikit lagi tu dia dah nampak dah warna dia bertukar. Dia macam dah kemerah-merahan kemerahan tu kiranya dia dah nak masak dah tu. Okey, baik. Itu chef kata lagi 3 minit. Kita nak tunggu lagi 3 minit tu, sekejap lagi kita tunggu. Tetapi sebelum kita ke menu bercengkerang seterusnya,